Pelan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM merupakan satu pelan transformasi pendidikan negara yang diperkenalkan oleh KPM. PPPM ni dia dirangka sebagai usaha yang menyeluruh untuk menambah baik sistem pendidikan supaya setanding dengan negara yang lebih maju dan mampu melahirkan generasi yang berdaya saing di peringkat global. Jadi, apa PPM ni? PPM ni dia adalah satu usaha yang dilakukan oleh KPM untuk melonjakkan sistem pendidikan negara. Ini bermaksud kerajaan bukan sekadar membuat perubahan yang kecil tetapi melakukan transformasi secara besar-besaran daripada segi kurikulum, kualiti guru, kepimpinan sekolah, kemudahan infrastruktur dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Matlamatnya adalah untuk memastikan setiap murid ni dia mendapat pendidikan yang berkualiti tanpa mengira latar belakang. Selain itu, PPPM juga bertujuan supaya negara ni berada di kedudukan yang sedarab ataupun lebih baik daripada sistem pendidikan terbaik dunia. Oleh itu, pelbagai kajian dan perbandingan antarabangsa dilakukan untuk melihat tahap pencapaian murid Malaysia berbanding dengan negara lain. Ini adalah penting supaya sistem pendidikan kita ni sentiasa relevan dan tidak ketinggalan. Seterusnya, PPPM diperkenalkan untuk menilai prestasi dan mengukur pencapaian yang lampau. Melalui pelan ini, KPM dapat mengenal pasti kelemahan dan kekuatan sistem yang sedia ada. Data dan analisis digunakan bagi memastikan setiap perancangan ni dia dibuat berdasarkan bukti dan bukan sekadar andaian. Pendekatan ni dia membantu meningkatkan keberkesanan dasar pendidikan. Di samping itu, PPM ni juga bertujuan untuk melaksanakan visi sistem pendidikan Malaysia. Untuk mencapai visi tersebut, pelbagai faktor perlulah diberi perhatian seperti aspek strategik dan operasi. Secara keseluruhannya, PPM ni dia merupakan satu pelan komprehensif yang bukan sahaja memberi fokus kepada akademik tapi dia juga untuk membangunkan sahsia kemahiran berfikir secara aras tinggi, kemahiran kepimpinan dan nilai murni dalam kalangan murid. Melalui pelaksanaan yang sistematik dan berfasa ni, PPPM diharapkan dapat memastikan sistem pendidikan Malaysia terus maju dan mampu melahirkan modal insan yang berkualiti untuk masa hadapan. Seterusnya, slide ini dia menerangkan tentang aspirasi guru iaitu harapan dan matlamat yang ingin dicapai dalam melahirkan pendidik yang berkualiti serta mampu untuk memenuhi keperluan pendidikan pada masa yang kini. Yang pertama, aspirasi yang utama ialah melahirkan guru profesional beretika dan mahir teknologi. Dalam era digital sekarang, guru bukan sahaja perlu menguasai ilmu dalam bidang masing-masing tapi dia juga perlu bersikap profesional daripada segi penampilan, komunikasi dan cara untuk mengendalikan kelas. Selain itu, etika keguruan sangatlah penting untuk guru ni menjadi contoh yang baik kepada murid. Kemahiran teknologi juga sangatlah diperlukan kerana pembelajaran sekarang banyak menggunakan platform digital. Seterusnya, aspirasi yang kedua ialah melahirkan guru yang mahir bidang dan berketerampilan. Ini bermaksud guru ni dia perlulah benar-benar betul-betul menguasai subjek yang diajar supaya dapat menyampaikan ilmu dengan jelas dan lebih tepat. Keterampilan pula dia merujuk kepada keyakinan diri, kemahiran komunikasi dan kebolehan untuk mengurus kelas dengan lebih berkesan. Guru yang berketerampilan ni dia dapat menarik minat murid dan mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih positif. Selain itu, kita juga ingin melahirkan guru yang lebih kompeten dan berkualiti tinggi. Guru yang kompeten bukan sahaja mengajar tetapi dia tahu untuk menyesuaikan keadaan pengajaran mengikut tahap dan keperluan murid. Mereka sentiasa bersedia untuk meningkatkan kemahiran melalui kursus, latihan dan pembelajaran sepanjang hayat. Kualiti yang tinggi ni penting untuk sistem pendidikan negara supaya dapat terus berkembang dan setanding dengan negara yang maju.
Di samping itu, aspirasi ini juga turut menekankan untuk melahirkan guru yang lebih amanah dan berdedikasi. Amanah bermaksud menjalankan tanggungjawab dengan lebih jujur dan ikhlas. Guru ni memainkan peranan yang besar dalam membentuk masa depan murid. Jadi sifat amanah sangatlah penting. Dedikasi ini pula dia bermaksud sanggup untuk berusaha lebih demi kejayaan murid, bukan sekadar mengajar untuk memenuhi tugas semata-mata. Dan akhir sekali, aspirasi ini juga bertujuan untuk melahirkan guru sebagai suri teladan murid. Guru bukan sahaja mengajar akademik tetapi turutlah membentuk sasiah dan nilai murni dalam diri pelajar. Murid dia sering menjadikan guru sebagai contoh dalam tingkah laku dan cara berfikir. Disebabkan itu, guru ni dia perlu menunjukkan sikap yang lebih positif, disiplin yang baik dan nilai moral yang tinggi supaya dapat mempengaruhi murid ke arah yang lebih baik. Jadi secara keseluruhannya, aspirasi guru ni dia sangatlah penting untuk memastikan sistem pendidikan dapat melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak dan berdaya saing. Guru yang berkualiti akan menghasilkan murid yang berkualiti dan seterusnya menyumbang kepada pembangunan negara. Seterusnya kita pergi ke 11 anjakan. Yang pertama adalah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti yang bertaraf antarabangsa. Anjakan yang pertama ni dia bertujuan untuk memastikan setiap murid tanpa mengira latar belakang ataupun lokasi, diorang mendapat peluang pendidikan yang berkualiti tinggi dan setaraf dengan standard antarabangsa. Ini termasuklah penanda aras dalam pembelajaran bahasa, matematik dan sains selaras dengan standard global. Pelaksanaan kurikulum standard sekolah rendah iaitu KSSR dan kurikulum standard sekolah menengah iaitu KSSM yang disemak semula dapat membantu untuk memastikan kandungan pembelajaran relevan dengan perubahan semasa. Sistem pendidikan kini juga memberi fokus kepada aspek pemikiran aras tinggi dalam pentadsiran, memperkukuh pendidikan STEM dan meningkatkan prasekolah supaya kelayakan asas pelajar kukuh dari awal. Anjakan yang kedua adalah memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan juga digalakkan untuk mempelajari bahasa tambahan. Anjakan ini dia memberi tumpuan kepada penguasaan bahasa yang merupakan asas penting dalam pendidikan. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris adalah sebagai bahasa global mestilah dikuasai oleh semua murid. Melalui pelaksanaan program literasi seperti Linus yang diperluas, murid yang lemah dalam asas membaca dan menulis akan dibantu dengan intensif. Usaha memperkasakan kemahiran guru bahasa Inggeris juga dapat dilakukan supaya pengajaran lebih berkesan. PPPM juga menetapkan bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran yang wajib lulus di peringkat SPM dan membuka peluang murid mempelajari bahasa tambahan seperti Mandarin, Arab ataupun Jepun menjelang tahun 2025 supaya mampu untuk berkomunikasi dalam dunia yang semakin global. Seterusnya, yang ketiga adalah melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Pendidikan ni dia bukan sahaja berfokus pada aspek akademik tetapi dia juga untuk membentuk sahsiah dan nilai moral dalam diri murid. Anjakan ni dia bertujuan untuk menyemai nilai murni, patriotisme dan persefahaman antara bangsa melalui pengukuhan pendidikan agama Islam dan pendidikan moral. Aktiviti co-curriculum seperti satu sukan, satu kelab dan satu badan beruniform memainkan peranan yang penting dalam pembangunan holistik murid. Melalui program seperti RIMUP juga interaksi antara murid daripada sekolah yang berbeza diperkasakan untuk menyuburkan semangat perpaduan dan saling menghormati. Anjakan yang keempat adalah mentransformasi profesi keguruan menjadi profesi pilihan. Untuk meningkatkan kualiti pendidikan, profesi keguruan mestilah dihormati dan menjadi pilihan kerjaya yang utama. Ini merangkumi pengetatan
syarat kemasukan guru supaya hanya calon yang terbaik sahaja dipilih, mempertingkatkan latihan di Institut Pendidikan Guru iaitu IPG supaya standing dengan standard dunia, serta memastikan guru ni dia berfokus kepada tugas pengajaran. Laluan kerjaya guru diubah kepada sistem berdasarkan prestasi dan kompetensi, membuka peluang untuk perkembangan profesional seperti menjadi pakar bidang ataupun pemimpin akademik, dan membudayakan kecemerlangan melalui pensijilan profesional. Yang kelima adalah memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Kepimpinan yang berwibawa adalah sangat penting dalam memastikan sekolah dapat mencapai kejayaan. Ajakan ini dia menekankan pemilihan serta perancangan penggantian kepimpinan macam pengetua, guru besar berdasarkan kriteria prestasi yang ketat. Selain itu, pakej kerjaya untuk pengetua dan guru besar dipertingkatkan dengan sokongan dan accountability tinggi supaya mereka dapat memimpin sekolah dengan lebih efektif dan juga memberi inspirasi kepada guru dan murid. Seterusnya, mengupaya JPM, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Ini memberi lebih autonomi kepada Jabatan Pendidikan Negeri iaitu JPN, Pejabat Pendidikan Daerah iaitu PPD dan sekolah untuk membuat keputusan yang berdasarkan keperluan masing-masing. Program penambahbaikan prestasi sekolah diperkasakan melalui pendekatan sistematik yang dipimpin oleh PPD. Sekolah yang memenuhi kriteria prestasi minimum diberikan autonomi pentadbiran dan semua sekolah akan dijamin untuk mempunyai infrastruktur asas yang mencukupi dan juga sokongan kewangan yang saksama supaya tak ada sekolah yang tercicir daripada segi peluang belajar. Yang ketujuh, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Teknologi sekarang menjadi pendorong yang utama dalam pembelajaran moden. Ajakan ni dia memastikan semua sekolah dihubungkan dengan internet melalui projek Satu Best Study Net dan menawarkan pembelajaran maya jika diperlukan. Murid juga akan didorong untuk belajar secara kendiri melalui platform digital yang membantu memperluaskan akses kepada pengajaran yang berkualiti tanpa mengira lokasi ataupun kemahiran murid. Yang ke-8, mentransformasikan kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Dekat sini, bukan sekolah sahaja yang perlu berubah, tapi sistem kementerian juga kena lebih cekap. Ajakan ini dia memberi kuasa yang lebih tinggi kepada JPN dan PPD dalam membuat keputusan tentang bajet dan sumber manusia, meningkatkan kebertanggungjawatan serta untuk memperkukuhkan kepimpinan di peringkat kementerian. Struktur dan fungsi kementerian dirangka semula supaya lebih responsif terhadap cabaran pendidikan pada masa kini. Yang ke-9 iaitu bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Pendidikan ni dia bukan sahaja tugas sekolah, tapi dia memerlukan kerjasama semua pihak. Kerajaan akan membuka peluang kepada ibu bapa untuk terlibat dalam pembelajaran anak melalui platform pelibatan dan maklum balas di peringkat sekolah. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta dan NGO seperti melalui model sekolah amanah dapat membantu memperkukuh sokongan luar sekolah kepada murid dan sekolah dan juga menyatukan sumber serta idea untuk kejayaan murid. Yang ke-10, memaksimalkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Ajakan ni dia akan memastikan pembelanjaan pendidikan memberi impak yang besar kepada semua pihak. Setiap program dan peruntukan akan dikaitkan dengan hasil yang jelas murid supaya dana tu dia digunakan dengan lebih efektif. Bidang kritikal macam peningkatan kemahiran guru dan latihan menempatkan dana strategi supaya murid mendapat faedah maksimum daripada setiap ringgit yang telah dibelanjakan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawatan awam secara langsung. PPPM dia akan memastikan semua data dan hasil pelaksanaan dapat diakses oleh masyarakat umum. Macam dalam laporan tahunan PPPM diterbitkan secara terbuka setiap tahun dan terdapat semakan menyeluruh pada tahun
2015, 2020 dan juga 2025 supaya semua semua pihak seperti ibu bapa, komuniti dan pendidikan dapat menilai kemajuan serta memberi maklum balas demi penambahbaikan yang berterusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amni Kaisara binti Ahmad Helmi dan saya akan meneruskan persembahan ini dengan tajuk yang seterusnya. Baiklah, seperti mana yang kita semua tahu, pendidikan ini bukan sekadar proses untuk menyampaikan ilmu sahaja, malah ia adalah amanah besar yang diberikan kepada seseorang untuk membentuk insan dan mencorakkan masa depan sebuah generasi. Bayangkan, seorang guru masuk ke dalam kelas, beliau menyampaikan isi pelajaran, tulis di papan putih seperti biasa. Pada masa yang sama, murid-murid juga turut tekun mencatat apa yang diberikan, apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Tetapi selepas itu, sesi pembelajaran berakhir seperti biasa. Namun, persoalannya, adakah proses itu sahaja sudah memadai untuk melayakkan seseorang digelar sebagai seorang pendidik? Pada pandangan saya, tidak. Hal ini kerana dalam dunia kita pada hari ini, kita tidak hanya memerlukan guru yang mampu mengajar sahaja, kita memerlukan guru yang berjiwa pendidik. Seiringlah dengan tajuk yang akan saya persembahkan, iaitu saya akan menghuraikan apakah yang dimaksudkan dengan guru berjiwa pendidik ini. Baiklah, guru berjiwa pendidik ialah guru yang mendidik dengan ikhlas dan penuh tanggungjawab. Bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi membentuk sahsiah murid selaras dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Yang di mana falsafah pendidikan kebangsaan FPK ini, dia menegaskan bahawa pendidikan ini bertujuan untuk melahirkan insan ataupun melahirkan murid yang seimbang dari segi jeris, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Jadi, untuk memahami konsep ini dengan lebih jelas lagi, saya akan menerangkan terlebih dahulu perbezaan antara pengajar dan pendidik. Kerana kedua-dua ini kelihatan sama tetapi sebenarnya sangat berbeza. Jadi, pengajar ni secara umumnya, fokus utama pengajar ni adalah untuk memastikan kandungan pelajaran dapat disampaikan dengan baik serta murid-murid itu dapat mencapai sasaran akademik yang ditentukan. Itu saja fokus utama dia. Berbeza dengan pendidik ni, kerana pendidik ni mempunyai peranan yang lebih luas dan lebih mendalam. Yang di mana pendidik bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi turut membentuk akhlak, nilai dan kepribadian murid. Mereka menyentuh aspek emosi, sahsiah serta membimbing perkembangan potensi murid secara menyeluruh. Jadi, kat sini kita boleh nampak, semua guru mungkin dikatakan sebagai pengajar, tetapi tidak semua boleh digelar sebagai seorang pendidik yang baik. Oleh yang demikian, timbullah persoalan, apakah sebenarnya ciri-ciri yang membezakan seorang guru biasa dengan guru yang berjiwa pendidik? Bagi menjawab persoalan ini, terdapat beberapa ciri utama yang perlu dimiliki oleh seorang guru berjiwa pendidik. Yang pertama ialah ciri-ciri bertanggungjawab dan amanah. Yang bagi saya, ciri-ciri ini perlulah ada pada semua guru. Ciri ini adalah mereka memastikan semua tugas seperti mengajar, menilai murid atau mengurus aktiviti sekolah dilakukan dengan penuh teliti. Ciri yang kedua ialah dedikasi. Guru yang berdedikasi ni maksudnya guru yang sanggup meluangkan masa tambahan untuk membantu murid memahami pelajaran atau menyelesaikan masalah supaya murid itu di hujung hari mereka berjaya dan berkembang dengan baik. Ciri yang ketiga ialah keterampilan. Guru yang berketerampilan ni adalah guru yang pandai berkomunikasi, mengurus kelas dengan baik dan bijak menggunakan kaedah PDP yang menarik seiring dengan tahap pembelajaran murid. Kerana setiap murid mempunyai tahap pembelajaran yang berbeza-beza. Masing-masing ada kekurangan dan kelebihan masing-masing, kan? Jadi dengan keterampilan ini, murid lebih mudah memahami pelajaran dan merasa seronok untuk belajar. Dan ciri yang terakhir ialah penyayang. Guru yang berjiwa pendidik ini bukan sahaja pandai mengurus kelas dengan baik macam saya kata tadi, tetapi mereka juga perlu memberi sokongan, emosi serta mendengar masalah murid dan membantu murid membina keyakinan serta minat belajar. Jadi, dengan wujudnya guru dengan ciri-ciri yang saya katakan ni, maka murid dapat menguasai bukan sahaja ilmu tetapi juga nilai murni daripada guru tersebut. Namun, jiwa pendidik ni dia tidaklah lahir secara spontan. Ia mungkin dibentuk melalui latihan dan pengalaman. Oleh itu,
institut pendidikan, sebagai contoh Institut Pendidikan Guru IPG, dia memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk jiwa ini. Sebagai contoh, saya ada 2 contoh. Contoh pertama ialah melalui program seperti program Bina Insan Guru BIG, yang di mana program ini membantu pelajar yang bakal menjadi guru ni membina kepimpinan dan keyakinan diri. Selain itu, melatih mereka menghadapi cabaran, mengurus tekanan dan bekerja dalam sepasukan. Jadi dengan cara ni mereka dapat belajar bekerjasama, menghargai rakan sepasukan dan menjadi lebih tabah dalam menghadapi tugasan sebagai guru. Sebab nak jadi seorang guru ni bukan kerja yang mudah, dia tidak senang. Baiklah, yang kedua ialah latihan praktikum, yang di mana pelajar yang bakal menjadi guru ni diberikan peluang untuk mengajar di sekolah yang sebenar. Dengan ini, mereka dapat mempraktikkan kemahiran mengajar, mengurus kelas dan berinteraksi dengan murid secara langsung. Jadi, pengalaman praktikum ni akan membantu mereka memahami apa sebenarnya cabaran sebenar dunia pendidikan dalam membentuk, dan dia dapat membentuk cara mereka mendidik dengan lebih berkesan dan penyayang. Seterusnya, apakah kepentingan elemen jiwa pendidik dalam keberkesanan pembelajaran ni? Kenapa elemen jiwa pendidik ni penting sebenarnya? Kenapa kita kena ada elemen jiwa pendidik ni? Jadi kepentingannya ialah yang pertama untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang positif. Yang kedua ialah untuk membentuk khasiat dan nilai murni murid. Yang ketiga ialah membantu murid lemah dan berkeperluan. Dan yang terakhir adalah untuk membina hubungan guru dan murid yang kukuh. Jadi kesimpulannya dekat sini, dengan wujudnya guru yang berjiwa pendidik ini, pembelajaran murid-murid akan jadi lebih berkesan dan murid jadi lebih berdikari. Suasana sekolah pun akan jadi lebih harmoni. Seterusnya ialah saya akan menerangkan tentang implikasi terhadap guru. Ada 2 implikasi, iaitu implikasi daripada aspirasi pendidik dan implikasi daripada hala tuju pendidik. Baiklah, seperti mana yang kawan saya sudah terangkan tadi, aspirasi pendidik dalam PPM ni dia memberikan penekanan kepada pembentukan murid secara menyeluruh, bukan sahaja dari segi akademik tapi juga dari segi nilai, sasial dan akhlak. Oleh itu, salah satu implikasi aspirasi pendidik ni ialah guru perlu menjadi suri teladan, yang di mana guru ni berperanan sebagai contoh, nilai dan sasiah kepada murid. Guru juga berperanan untuk membina murid yang berakhlak dan juga membimbing mereka untuk menghadapi cabaran global. Bagi implikasi yang kedua pula ialah implikasi daripada hala tuju pendidik, yang di mana seperti yang kita tahu, hala tuju pendidik ni perlu menekankan aspek pelaksanaan pendidikan di sekolah. Ia memberi fokus kepada peranan guru dalam memastikan proses PDP, iaitu proses pengajaran dan pembelajaran, dijalankan secara terancang, sistematik dan berkesan. Jadi oleh itu, implikasinya terhadap guru ialah pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan, di mana guru perlu merancang dan melaksanakan PDP dengan baik, mengurus bilik darjah secara profesional, memantau dan menilai perkembangan murid, dan yang terakhir, membentuk pemikiran dan nilai murid. Itu sahaja. Sekarang kita bergerak kepada cabaran dan strategi kepada guru. Antara cabaran utama yang dihadapi oleh guru pada masa kini ialah beban kerja yang berlebihan. Ramai orang melihat tugas guru hanya mengajar di dalam kelas, tetapi hakikatnya tanggungjawab guru jauh lebih luas daripada itu. Selain menyediakan rancangan pengajaran harian, guru juga perlu menyediakan bahan bantu mengajar, menyemak latihan murid, memasukkan data ke dalam sistem online, menghadiri mesyuarat, mengurus aktiviti kurikulum serta terlibat dalam program sekolah. Semua tanggungjawab ini memerlukan masa, tenaga dan fokus yang tinggi. Apabila beban kerja menjadi terlalu banyak, guru berisiko mengalami tekanan dan keletihan emosi atau burnout. Keadaan ini boleh memberi kesan kepada kualiti pengajaran kerana guru mungkin tidak dapat memberi perhatian sepenuhnya kepada keperluan individu itu sendiri. Tambahan pula,
guru juga sering berhadapan dengan tekanan untuk memastikan setiap murid mencapai dan memenuhi sasaran dalam pencapaian akademik yang ditetapkan oleh pihak sekolah atau kementerian. Tekanan ini menyebabkan guru terpaksa menyeimbangkan antara tuntutan dokumentasi, pengurusan kelas dan keperluan emosi murid. Antara strategi bagi mengatasi cabaran ini, guru perlu mengamalkan pengurusan masa yang berkesan. Guru perlu menyusun keutamaan tugas mengikut fokus PDP pada minggu itu. Guru juga boleh menggunakan template sedia ada untuk membuat RPH, rubrik dan laporan untuk menjimatkan bahasa guru. Di samping itu, guru boleh berkolaborasi dengan guru lain untuk berkongsi bahan bantu mengajar secara tidak langsung dapat mengurangkan beban guru. Akhir sekali, sokongan daripada pihak sekolah dan pihak pentadbiran juga memainkan peranan penting dalam memastikan kebajikan guru terjaga. Hal ini demikian untuk memastikan guru dapat menjalankan tugas dengan efektif dan seimbang. Sekarang kita bergerak pula kepada cabaran dan strategi kepada guru yang kedua. Cabaran yang dihadapi oleh guru yang kedua ialah kepelbagaian tahap murid. Kepelbagaian tahap murid dalam kelas adalah cabaran besar kerana setiap murid mempunyai kemampuan, pemahaman dan cara belajar yang berbeza. Setengah murid mungkin cepat memahami konsep baharu dan boleh bergerak dengan lebih pantas, manakala yang lain memerlukan lebih banyak masa dan bimbingan untuk menguasai perkara yang sama. Perbezaan ini bukan sahaja menjejaskan prestasi akademik murid, malah secara tidak langsung mengurangkan motivasi murid. Hal ini kerana jika pembelajaran terlalu perlahan, murid yang cepat tangkap akan berasa bosan, manakala murid yang perlahan akan merasa tertekan dan kurang yakin dengan kemampuan diri mereka sendiri. Strategi untuk mengatasi cabaran ini ialah guru perlu mengamalkan pengajaran yang berbeza seperti menggunakan kaedah, contoh dan bahan pembelajaran yang disesuaikan mengikut kesesuaian tahap murid masing-masing. Yang kedua, guru boleh memberi tugasan mengikut tahap murid untuk memastikan murid yang cepat tangkap mendapat cabaran tambahan, manakala murid yang perlahan diberikan tugasan yang mudah supaya langkah demi langkah mereka dapat mengikuti pelajaran tanpa rasa terbeban. Seterusnya, guru boleh membuat penilaian fleksibel. Guru boleh menilai murid berdasarkan tahap dan keupayaan masing-masing dengan membuat projek, kuis atau refleksi diri supaya setiap murid mendapat peluang untuk menunjukkan pemahaman mereka mengikut cara mereka sendiri. Dengan strategi ketiga-tiga ini, guru dapat menyesuaikan pengajaran yang sesuai dan memastikan setiap murid berkembang mengikut kemampuan masing-masing tanpa ada yang ketinggalan. Kesimpulannya, secara keseluruhannya, hala tuju pendidik masa kini menuntut guru menjadi individu yang fleksibel
berdaya saing dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan pendidikan abad ke-21. Aspirasi pendidik pula menekankan usaha melahirkan murid yang seimbang dari aspek intelek, emosi dan sosial melalui pengajaran yang berkualiti. Seorang guru yang berjiwa pendidik bukan hanya sahaja menyampaikan ilmu, tetapi berperanan sebagai pembimbing, pembentuk sasiah dan ejen perubahan dalam masyarakat. Namun, pelaksanaan peranan ini menghadapi pelbagai cabaran seperti beban kerja berlebihan, perubahan teknologi dan kepelbagaian tahap murid yang semakin kompleks. Oleh itu, implikasi kepada amalan pendidikan memerlukan guru mengamalkan strategi yang berkesan seperti pengurusan masa yang baik, penggunaan teknologi secara bijak serta kolaborasi secara profesional. Melalui strategi yang sesuai, guru dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran dan memastikan aspirasi pendidikan dapat direalisasikan secara berterusan. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.